Dia cuaca dua tu dia kalah tu. Dia sama dengan daun gugur tu. Gugur tu dia muda. Sebab dia tak getah. Getah tak ada sebab dia kering. Saya daripada Pusat Sistematik Serangga. Saya buat research pasal spider. Sama ada yang merayap ataupun yang atas pokok, semua saya ambil. Nanti dia akan ID lah buat kalat. Kita orang ambil satu jabatan Sains Sekitaran dan Semalam. Bawah Dr. Nurhayati. Kita orang buat pasal katak, amfibia dan reptilia. So just hari ni siang ni kita orang just trekking track je. Tengok keadaan macam kelembapan dia ke, alur sungai ke, kawasan dia. Lepas tu malam nanti baru masuk pula, then baru nak sampling. Apa ni? Spider. Spider? Okey. Sebab yang lain construction aku tak pakai kot. Buat apa? Oh, macam spesies kedondong bau dia. Dia memburu mangsa dia. Dia makan serangga. Kat jaring ah, sejak dia tadi. Ambil jaring lah, betul lah, ada orang rasanya orang Bukan pokok lah dia punya dia kayu. punya teras dia, Teras dia. Dia ada grade lah, A, B, C, D. Kalau grade yang tak, anak-anak yang merosakkan hanya sedikit saja. Yang lain semua membantu. Jadi nampak? Nampak. Ni kan semua dah balik kan? Dah balik kan? Okey, mana kerja yang picit makan tu dah balik. So sekarang ni askar keluar. Yang warna hitam. Dia check balik siapa yang ada tinggal ke, barisan ni yang tertinggal ke. Nanti dia pergi. Ini dah habis lah ni, dah last lah. Tinggal askar je. Adalah kes-kes yang dia jadi pest. Tapi dia yang pest tu yang kalau apa, dia punya askar tu gigit kita, dia keluarkan warna putih. Yang itu yang memang pest. Kat rumah pun jenis yang macam tu. Kalau kat hutan pun macam tu. So kadang-kadang anak-anak serang pokok tu tak sihat sebenarnya. Dah tak sihat. pokok tu gigit. Sekejap. Apa dah? Pokok tu dah tak sihat, lepas tu nanti dia recycle balik lah. Lepas tu kita tengok dia punya sesaran. Lepas spesies anak-anak ini, nanti ada anak-anak lain datang. So maknanya daripada pokok tu jadi kayu sampai jadi tanah. Satu tu. Ni tak ada orang pagi sangat air kat Malaysia. Kami boleh tolong rekod kan. Yang anu yang paling atas tu ada tu. Okay, ni balik. Weekend husband. Memang dia. Jangan masuk TV. Nanti ya. Nanti si Mamat Khalid minta su aku ni. Minta ganti. Ha. Oi. Lagi. Memang dia ganti bakar. Jangan tunggu. Lagi. Memang terseksa lah. Memang teruk lah. Balik ni. Balik. Memang teruk.
Muka-muka yang Kami gambar orang muda nyata benda ambil orang tua ni. Anak nak tengok. mampu tersenyum lagi. Tapi kan Terkipas 85 stesen. Air bawah paras ni tau. Boleh tahan tenaga pakcik. kita tak termasuk yang buang lagi.